susah je bagi nilai purato ke kan sebab dia cepat dia 5 dia ni. Dia dah biasa. Kalau dia biasa Arab. Ni ikut dia tak ada dapat. Macam pentaksiran atau pemantauan prestasi tu bagaimana? Kok ni sebenarnya dia rujuk kepada cikgu subjek yang mengajar itu kelas. Sebab setiap cikgu subjek mengajar ni dia ada boran terasik. Boran terasik tu katalah 3 bulan. Biasanya 3 bulan 2 bulan pertama tu budak katalah Iman berapa markah dia, TP berapa, TP 2, TP 3. Lepas tu dia ada lagi bulan ni. Lepas tu dia ada 2 bulan sebelum kita kick in dalam IME tu. Kita ada benda tu sebelum kita transfer masuk dalam sistem. Kadang-kadang cik macam kan dia pun tak siren ni dalam kelas. Bila kita mengajar dia secara lisan, secara kita tengok budak tu, kita tanya soalan dia boleh jawab, maksudnya dia faham. Secara ni soal jawab secara lisan. Kalau betul tu kalau tahu kita sebab sini duduk ke abang dia, kita kena tolong abang lah. Banyak benda kita biasa belajar bandar minum arisi ni rasa mungkin lama sikit. Kalau dulu tahun 2023 tu 37 mengajar satu kelas dan hak 9 orang tu yang pandai baca. Kalau marisi ni 37 tu 9 orang yang boleh baca. Dia jadi terbalik. Dia terbalik. tak sama separuh. Tak sampai separuh. Kita tak berdaya juga lah cikgunya. Biasa dengan ni cikgu ni dekat Pinek KL. Pinek KL. Cikgu yang sini. Berapa tahun ni? Sintang Pepak. Kalau 3 tahun 2023 tu duduk kuliah sikit. Masuk tahun 2024 tu duduk college juga. Jadi dia bagus. Tapi macam separuh lah. Tak ada dah nampak macam tahun 1 lah ni. Tahun 1 tahun lepas berturut. Tapi seterus lagi tahun ni. Tak kenal IBC. Tahun 1 hak tak kenal betul-betul tegas. So 2 hak tegas 2. Ingat lupa tu ramai. Untuk dia. Kita kata 24 tu budak tak bagus. Jadi 24 bagus. 25 tu kurang. Lepas tu 25 tu duduk. Dia memang kurang. Kau tahun ni bagi teruk daripada tahun lepas. Macam tahun-tahun sebelum ni 2023, 2024 kat ni dia lagi lah. Sebab masa tu baru kita pun Neston more. Duduk pasal rumah kan. Neston more sampai sini dah ada 7-5 minit. Dia lagi tarik duduk macam pagi. Sebelum ni pun ni. Dia sampai 7-10. 7-10-7-5 minit. Dia tarik duduk baca. Untuk setahun 2 tahun ni untuk dia. Budak tak ada kita berbanyak tugas. Lepas tu budak mana lambat. Biasanya hak mari awal tu budak mana baca jom. Kalau mana baca ni kan, dia tak mari. Lepas tu sapuk tak ada. Maksudnya pulang ada lagi hak tu apa dia sebuah je. Panggil budak baca. Lepas tu hak borak klasik, cikgu sendiri, cikgu subjek tu. Kalau dia tak boleh baca, dia atas pemulihan. Itu dia je 2. Dia je 2 baru kita hantar. Dia je 1. Kita kalau boleh cikgu subjek UPM 50. Bila ni macam dia tahun ni Cikgu Zura. Kita cikgu pulang 1 tahun kita tak boleh lah. Dia jadi subjek dia tu banyak dia mengajar, dia bagi hijau. Dia tarik duduk untuk baca. Intervensi hari ni ada tak dia nak buat. Dia panggil lepas intervensi tu dan berikut ni. Intervensi tu dia sepatutnya setiap hari. Juga dalam seminggu paling maksimum dalam 3 kali, 2 kali. Cikgu lain. Cikgu hak puas hari-hari tu. Memeh. Dia ni kan tengok hak mudah, ada potensi nak lepas lah.
19 orang. Saya tak lepas baca. Tak lepas baca tu hak teruk. Maksudnya hak dia kena hal daripada 19 orang tu. Dia hak separuh tu bukannya bandar pun. Dah tak cukup. Itulah. Cabaran dia tu, cabaran tu. Cabaran itu murid dan lewat. Lambat. Masalah kehadiran. Lepas tu kadang-kadang kita nak cikgu yang terlibat tu ada kerja luar. Sebab kita sekolah kecil. Sekolah kecil cikgu tak ramai. Seorang cikgu berpilih kerja mana? Jangan kita waktu. Kayak dia boleh datang. Jadi itu berapa? Kita tengok PBD yang KA daftar TPTP dia start 29 bulan. Itu biasanya dia ada orang sistem kualiti tu. Saya sedikit dia buat awam. Lepas tu dia buat esok sebab cikgu dia macam memang apa tak Iman tu Nabi kena ingat pentaksir ni dia bukan hanya sekadar bertulis, dia ada lisan, dia ada pengertian. Yang esok ujian tu sebenarnya sebahagian daripada 3 benda tu, 3 komponen tu kita tulis. Lisan, bertulis, pengertian. Jadi kalau besok tu sebahagian je. Yang kata cikgu dia macam nak pumukuh nak bagi tu nak tengok apa tu. Dia gabung semua tu lah. Sebenarnya gabung. Tapi ujian tu cikgu dah penilaian lebih telus lah. Dia nak tengok juga besok ni. Kita sebab nanti dia sembilan pokok tu. Jadi biasa 2 minggu, seminggu kita dah siap dah. Sebabnya nak tengok lagi cikgu TV tu betul tak betul. Kadang-kadang orang nak masuk orang TV budak relevan tak relevan sesuai yang duduk dengan budak. Kadang-kadang TPTN kalau TPTN kalau TV3 tu semua budak. Kadang-kadang cikgu tak dia tak perasan. Bila kita nampak apa Nabi dapat TV3 subjek hang tu tinggi. Kena pergi cek dekat panitia dia pula. Kata Nabi kenapa Nabi dapat TV2? Kena pergi cek. Adakah dia budak biasa budak pemilih tu atau lagi pemilih satu. Dia tahan juga kampung tu. Boleh juga tapi sini kalau hak budak tu kita panggil juga tapi tak ada sistem lah. Setakat kita tahu lah cikgu dia projek tadi kan. Banyak kan. Kalau buat lah. Tahun 3 pun ada lagi. Tahun Kalau boleh tahun 3 pun susah. Hari-hari kan nak beli pekerjaan. Ada Nisa tu, dia daripada tahun 1 dia ada tak okey ni. Tak okey ni tapi fizikal. Dia sebelumnya lah. Dia sebenarnya tak ayat pekerjaan. Dia ada tak okey ni tapi ke tempat dia eksklusif. Tampak ke? Dia nampak. Kenal kan Yusudan? Yusudan. Dia kenal report dia kan? Kenal report dia. Dia bagi sini. Ada jaga. Ada sedih. Dia muda. Paling muda. Besar. Ada lah saya itu ini. Dia tidur. Dia tidur mak tu. Tanya dia ngatuk soknya. Cuma kan duduk dengan Cikgu Fadidah ajar. Dia terkejut sebab dia mengajar. Sebab dia satu je dua. Dia 3. Lepas tu bila masuk buat program literasi plan tu, buat kelas tambahan yang dia boleh baca.
lagu juga dah. Dia senyap aja. Tak apa dia tu. Ashnova ke ya? Ashnova. Itulah ada asal. AIS. Nakanakan sendiri. Memang ada pada memang lapor. Macam lelaki tu. Semeja dengan ni lah Yusuf tu lah. Cikgu saya beli buku asing. Tak apalah. Nanti Nabi buatlah ulang-ulang nak buat molek. Apa ni sebagai bidang. Tapi dia punya masalah tu tak kena mana pun. Oh dia dekat situ. Biarlah. Bye. Assalamualaikum. Masih lagi. Oh jadi Aswad dia letak situ gambar. Assalamualaikum.